Alhamdulillah kita dapat bersama pada malam ini dan kita sambung balik perbincangan kita yang mana pada kuliah yang lepas kita telah habis berbicara tentang sujud sahwi. Cumanya ada satu benda yang tertinggal, itu bacaan sujud sahwi. Bacaan sujud sahwi seperti mana yang disebutkan dalam kitab-kitab fuqaha, terutamanya fuqaha mazhab Syafi'i. Mereka menyebut bacaan sujud sahwi ini adalah Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Tuhan yang tidak tidur dan tidak lupa. Namun bacaan ini, saya yakin dan percaya tuan-tuan pun biasanya kalau sujud sahwi baca yang tu lah. Tetapi bacaan ini, kata Ibn Hajar, lam ajid lahu asla. Bukan saya yang kata, Ibn Hajar yang sebut dalam Talkhisul Habir. Dia menyebut bahawasanya aku tidak menjumpai asal untuk bacaan ini. Maka seeloknya kita kembali kepada bacaan sujud yang asal lah, iaitu bila kita sujud sahwi kita baca Subhana Rabbiyal A'la, ataupun bacaan sujud yang lain, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Kemudian apa lagi bacaan? Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. So ini bacaan-bacaan yang kita boleh baca yang sabit dalam hadis-hadis yang sahih. Tapi kalau orang baca juga bacaan yang tadi itu, tidaklah membatalkan salat, kerana ia juga merupakan tasbih. Cuma afdal untuk kita mengikut Nabi SAW dalam bacaannya. Bila tidak ada bacaan lain yang diriwayatkan daripada baginda, maka kita pakailah riwayat yang umum yang mengatakan apabila Nabi sujud, Nabi baca bacaan sujud, tak ada beza dengan yang lain. Kerana Nabi SAW menyebut sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti mana kamu melihat aku salat. Okey. Tapi iyalah kan, kalau kita sebut dekat masyarakat, dia jadi kelang kabut sikit lah kan. Tapi kalau kita nyatakan dengan jelas sandarannya, sebabnya, insya-Allah mula-mula tu terkejutlah sikit, lama-lama tu okey lah. Okey.